Mungkin anda macam ni, tahun lepas anda rasa macam anda nak mula simpan emas, tapi bertangguh. Hari ini harga emas dah naik sampai RM500 segram. Barang dapur makin mahal, duit simpanan anda macam makin susut. Tahun depan anda nak ulang benda sama lagi ke? Jangan tunggu lagi guys. Tak ada masa yang sempurna untuk bermula. Dimula dulu, barulah ada kesempurnaan. Tak ada istilah duit yang cukup untuk bermula. Yang cuma ada satu, iaitu keputusan bertindak untuk bermula. Sama ada anda buat keputusan hari ini untuk berubah, atau anda buat alasan lagi. Ramai orang yang menyesal bukan sebab dia mula awal tau, tapi sebab dia tunggu terlalu lama untuk bermula. Jangan jadi salah seorang daripada mereka yang menyesal ni. Emas tak akan tunggu kita, inflasi pun tak tunggu kita. Nilai duit setiap hari akan jatuh, harga barang setiap hari akan naik. Tapi peluang tetap terbuka untuk anda kalau bertindak sekarang. Saya ulang, bukan esok, bukan minggu depan, sekarang, iaitu hari ini. Follow Haizat Ibrahim untuk mulakan perjalanan kewangan yang paling penting dalam hidup anda. Saya tunggu anda.